Tapi bapak saya kata dia nak bawa kereta ni. Dia kata jangan buat perang-perang sangat, nanti aku nak bawa balik pergi Johor dia tu, rumah kakak saya kata ni. Siap dia kata ni, aku nak bawa balik jauh JB kata. Satu je cara tak bagi dia bawa, bagi bunyi perang, mesti dia tak nak bawa. Assalamualaikum, saya Number One. Saya nak buat video, nak update lama lagi cerita dia. So saya kena buat video juga sebab korang ni tunggu sinetron pukul 7, tak terkeluar video Civic ni. Ramai yang tunggu video ni, hari-hari tunggu. Banyak kali DM saya, Bawan tak ada video ke malam ni, tak ada video ke malam ni. So anyway, saya terpaksalah buat video yang macam ni. Saya dengan Ron, dengan saya punya PA yang pegang kamera ni. Zura dah balik dah. Hari-hari macam ni lah sampai malam Ron lah. Ya, betul. Sekarang you tengah buat wiring apa? Sekarang tengah buat wire dia punya fog lamp sama highlight, low light. Kita masih trace dia punya original punya wire lah. And then kita yang wire yang tidak boleh pakai, kita buangkan dia, semua pakai baru punya wire lah. So the wire dari steering itu single panel until kita orang dekat sini punya area. So at the back kita semua tukar wire yang bagus, yang baru lah. Wire dah luput dah lama ni? Oh, banyak luput tu. Banyak luput. So kita orang kena mau tukar lah. Yang ada punya wire lah. Yang soket dia bagus, kita kena mau tukar lah. I think I have to finish the fuse box area lah. And fog lamp, everything, wire lights, rear lights, brake lights. Brake lights, I think besok lah. Mau tanya sikit. Ya, okay. Kata ada 3 section lah, A, B, C lah. The original kereta memang dia balut sekali semua. So untuk easierkan kita punya kerja kan, so kita buat Pecah-pecah. loose up lah. Macam kita buat section ini fuse box kan, kita masuk one untuk engine, one untuk lighting, and one untuk macam lain-lain benda itu interior. Dalam interior, aircon sama dia punya itu lighting lah dekat dalam lah, amplifier semua lah. So then the next time kita ada hal, kita tahu oh belum B at the B place kan, dia sana ada problem, kita buat sana. So dia tak payah lah, nanti sudah balut semua, nanti kita potong lagi satu kali lagi. Nak kena so work banyak sikit lah, tapi memang okey lah ini macam buat lah. dia lagi kemas, lagi senang nak trace. So, ini sebab kita kena mau balut satu kali lagi, pakai itu heat string semua benda. Ada yang boleh pakai heat string, kita pakai lah. Yang tidak boleh ni kita pakai inilah heat resistant tape, kita panggil. Boleh tahan panas kan? Panas about 5 minutes, 6 minutes. Bila you bakar dia tidak kena, Lambat lah. So, kita tengok lah, kalau wires yang tidak bagus terpaksa tukar, kita tukar lah. At the moment start okay, everything okay. So kita buat habis dulu, baru kita fikir lah. Okay guys, itulah dia penerangan yang panjang daripada Ron. Okay Ron, sila sambung kerja. Alright. So okay, saya tengah buat ni grill ni, lepas tu ini dia punya lambang, lambang kemegahan Honda Civic first generation. Zaman sekarang punya logo semua dah lain dah. Saya tak nak tukar logo kereta baru ke apa, saya nak pakai yang klasiknya. So grill ni Honda Civic model ni ada banyak model lah, banyak gila. Ada CVCC lah, ada yang tak CVCC lah. CVCC tu macam EGR lah. Tapi dia carburetor. Zaman dia lagi first gen dah ada macam EGR, jangan main. So kita buat kita servis aircon gantung ni. Lepas tu kasih dia punya kedudukan tu tidak bergoyang-goyang. Lagi dia punya high pressure pipe dia, kita nak ukur kepanjangan dia. Sebelum ni dia terlampau panjang. Itu adalah hasil kerja Hasang tu. Kalau sempat kita bawa masuk dashboard. Ron dah ready dah benda ni. Satu saya punya aircon panel ni. Aircon panel saya kena order lain sebab tu hari dah function dah, tapi backlight dia tak ada. So Ron nak juga backlight tu. Dia buka
aircon panel tu yang digital. So dia try juga, dapat backlight, dapat function. Tapi bila backlight on je, function je jadi gila. Kadang boleh on, kadang tak boleh on. So terpaksalah saya order yang lain. Nasib baik ada satu mamat ni kat Sarawak. Dia satu-satunya kat Malaysia yang saya daripada online saya cari tak ada jual guys. Aircon panel display digital tu, dia adalah untuk DA6, DA7 dengan DA8 So saya dah dapat mamat yang kat Sarawak ni. Dia jual satu ketul dashboard. Saya cakap tak apalah, saya bayar dashboard tu, tapi saya tak mau ambil dashboard. Saya ambil semua switches dengan display tu. Alright, saya beli ni. Saya tengok kat Shopee ada jual benda ni murah aja RM30. Untuk 4 biji RM30. Saya akan buat dia macam gini. Alright. Tetapi saya akan tak mau benda ni lah. Lubang-lubang ni tak mau, macam kereta kebal lah. Macam Satria GTI je. Tak suka. Okay, saya akan potong balik benda ni, tambah benda ni. Ini besi kan, so dia berat. Benda ni itu hari kita orang kira dalam 3 kilo lebih. Kalau 3 kilo adalah dalam, dapatlah kurang 12 kilo. Kita pakai benda yang ringan ni je. Sekarang kenapa kereta ni terangkat? Pasal kita nak buat yang fruit meter RPM, meter VTEC tu, fuel gauge dia, nak dapatkan dia punya wiring daripada tank. Orang kata benda tu kacang goreng. Kita bagi dia settle. Saya ambil daripada Honda Accord. Then saya akan ambil ni. Ini mungkin saya beli lain lah. Ini saya nak flank ni. Tengok lah, besar kecil. Alamak, macam mana kan. So saya dah ada E30 punya piping dulu, stainless steel. Saya akan guna pakai yang tu lah. Pendek je kereta ni, cenonet aja, senang. Bunyi dia mungkin perang lah. Tapi bapak saya kata dia nak bawa kereta ni. Dia kata jangan buat perang-perang sangat, nanti aku nak bawa balik pergi Johor dia tu, rumah kakak saya macam tu. Siap je kereta ni, aku nak bawa balik jauh JB kata. Satu je cara tak bagi dia bawa, bagi bunyi perang, mesti dia tak nak bawa. Alright, itu saja untuk hari ni guys. Saya buat video ni straight, tak ada nak edit for you guys. Latest update atau dashboard tu, tengok dari jauh sudah okay cut. Jangan bagi dia nampak sangat. So okay guys, thank you so much for watching Raiba Auto Wag the Corner.